Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa di kebun. Rakaman ni saya buat sekitar pukul 5.30 petang. Kalau tengok di sini angin agak kencang dan awan mendung. Saya baru sempat untuk saya turun ke kebun. Tapi syukurlah, saya rasa ini ada harapan lah untuk hujan. Selepas beberapa hari sebelum ni bekalan air sangat kritikal lah di kebun. Dan kalau tengok di sini ada daun dia. Saya ingat saya nak potong lah daun yang mati ni supaya dia tumbuh yang baru. Saya rasa jom kita mulakan sekarang. Okey, dapat dibuat agak simple je. Saya just kacip je tadi. Ni pun ada banyak juga lah daun kering. Jadi saya ni lah, saya biarkan dekat bawah dia tu. Untuk tanaman selasih, alhamdulillah nampak dia terus baik pembesaran dia, walaupun keadaan cuaca yang agak panas ataupun keadaan cuaca yang tak menentu. Ini yang saya pindahkan lah sekitar 2 minggu yang lepas, dalam keadaan yang elok. Dia punya ni pun dah berbunga lah. Ni terkadang kita ada nampak perbezaan kan. Yang ni bukan selasih, so kena buang lah. So dia dah berbunga tu. Ada satu lagi sebenarnya saya baru pindahkan ke polybag daripada rumah. Ni benih daripada rumah. Saya dah sesuai lah. Tengok dia punya daun pun elok. Saya pindahkan ke sini lah. Alhamdulillah dapat juga dibuat lah. Saya rasa ini sajalah untuk bahagian sudut ni. Okay, kembali semula ke lot yang saya sewa di bahagian lot saya sendiri. Di sini saya ada tanam di atas tanah lah pokok Christmas ataupun pokok ru. Sebab saya bercadang untuk jadikan sebagai penghadang untuk jangka masa, mungkin kalau dapat renew kontrak, saya rasa pokok ni dah 2 tahun lebih, sangat cantik lah dijadikan penghadang lah. Penghadang ataupun laluan untuk masuk ke kebun sebab kat sini laluan masuk. Ni laluan masuk. Saya rasa saya tengah kemas ni. Yang sana tu yang saya betulkan hari tu, saya buat beberapa hari yang lalu beberapa tayangan video yang sebelum ni. Kalau sebenarnya kebun tak boleh semak bimbang ada binatang berbisa yang bersembunyi. So yang tu saya tutup dengan kain lentang ataupun plastik panjang Okey, sebenarnya pada kali ni saya nak menuai kunyit. Harap-harap ada hasilnya. Jom kita tengok.
Alhamdulillah. Syukurlah. Dapat juga hasil dia. Saya pun tak sangka lah dapat. Ni kira halia tua lah yang induk dia. Ni kira halia muda lah ni. Saya ingat yang ni saya nak tanam semula. Yang ni saya ambil lah. Ni pun daun dia lama. Ni daun dia. Ni macam boleh tanam balik. So saya rasa ni dua ni macam boleh tanam balik lah. Yang ni tanam balik lah. Saya tanam semula. Okey. Yang ni buat makan lah. Dan sedekah kan kepada kawan-kawan lah. Okey, itu sajalah perkongsian video ringkas pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.